Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ni kita dapat lagi salat maghrib berjemaah dan duduk sekejap di antara maghrib dan isyak. Kita mendengar peringatan, Fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Sungguhnya peringatan itu memberi manfaat bagi orang yang beriman. Alhamdulillah, pada malam ni kita tangguh dulu bacaan kitab Sirah Fiqh al-Harakah. Kita akan tengok sedikit berkenaan dengan isu umat Islam di Palestin pada hari ini. Bangsa Yahudi ini asal usul dia daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Daripada zuriat Hajar lahirnya Ismail menjadi bangsa Arab melalui isteri yang pertama, Sarah, lahirnya Nabi Ishaq, dan anak dia namanya Nabi Yaqub. Nabi Yaqub inilah dikelar Israel. Nabi Yaqub ada 12 orang anak. Yang terkenal ialah Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi asal usul bangsa Yahudi ini ataupun Bani Israel ini daripada Palestin. Asal usul dia orang Palestin. Dan bila Nabi Yusuf alaihissalam dibuang di dalam telaga oleh adik-beradik dia yang deki dengan Nabi Yusuf, dan dijumpai oleh rombongan pedagang yang nak berdagang ke negeri Mesir, dibawa Yusuf alaihissalam ke negeri Mesir dan dijual di pasar, dibeli oleh Al-Aziz Mesir. Al-Aziz ni ialah Perdana Menteri Mesir masa tu, dikelar Al-Aziz. Dan bila dibawa balik, isteri Al-Aziz kenang ke Nabi Yusuf, sehinggalah Nabi Yusuf difitnah. Nabi Yusuf dipenjara dan Nabi Yusuf bebas daripada penjara kerana menafsir mimpi Raja Mesir ketika itu, Al-Malik. Dan Nabi Yusuf dilantik menjadi Menteri Keuangan Mesir. Ataupun ada setengah ulama tafsir kata Nabi Yusuf dilantik menjadi Perdana Menteri Mesir menggantikan Al-Aziz. Berlaku kemarau panjang, 7 tahun yang subur, 7 tahun yang kemarau kering.
di waktu mengumpulkan bekalan makanan, mari adik-beradik Nabi Yusuf daripada Palestin cari makanan ke Mesir. Dan Nabi Yusuf kenal adik-beradik dia ni. Adik-beradik dia dah kenal Nabi Yusuf. Dia ingat Nabi Yusuf ni meninggal dah, mati dah. Dibalik cerita kepada ayah dia, ada seorang Perdana Menteri Keuangan. Dia tanya pasal ayah, dia tanya pasal adik-beradik kita, dan dia minta kalau mari sekali lagi ambil bekalan makanan, tolong bawa adik yang paling bongsu, yang kita panggil Bunyamin. Lalu ayah dia ni, Nabi Yaqub, rasa berat hati nak hantar. Malah ni minta maaf panjang sikit lah. Tak. Berat hati nak hantar. Takutnya adik-beradik ni buat khianat pula. Bunyamin ni anak yang dia paling sayang juga. Yusuf tak ada dah. Tiba-tiba nak lepas pula Bunyamin. Kamu tahu mana pula Bunyamin ni? Mati pula kan anak aku. Lalu dia buat janji setia, sumpah setia dengan ayah dia. Ayah dia dengan berat izinkan Bunyamin ikut serta. Pergilah mereka sampai ke negeri Mesir. Bila berjumpa dengan Al-Aziz, diberi makanan, bekalan makanan yang sangat banyak. Dan dibawa Bunyamin menghadap Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kata, aku ni abangmu Yusuf, tapi jangan khabar ke adik-beradik lain. Tak. Bila tiba waktu nak berangkat balik, Nabi Yusuf mengutus pengawalnya diletak satu piala daripada emas. Ada setengah ulama kata bekas penimbang raja, yang mahal, yang payah nak cari, di dalam kantung unta Bunyamin. Lalu pengawal raja berteriak, piala raja telah hilang. Sila sekat rombongan pedagang daripada Palestin. Lalu ditangkap. Dan dia cek, dia tengok piala tu duduk di dalam puncak ataupun guni makanan Bunyamin. Lalu ditahan Bunyamin. Bila ditahan Bunyamin, adik-beradik dia ni cerca, mu ni sama perangai Yusuf, jahat, baik curi. Nah, Nabi Yusuf dengar gerang lah. Dah habis lagi mu dendam dengan aku lah. Padahal aku kecil sampai aku besar ini mu dendam lagi. Tapi Nabi Yusuf khabar dalam hati je. Sebenarnya ialah taktik dia nak tahan Bunyamin duduk lama di Mesir. Lalu rekah ceritanya baliklah adik-beradik yang 10 orang ni. Lalu dia cerita pada Nabi Yaqub. Dia kata Bunyamin mencuri, ditahan oleh Raja Mesir. Dan kalau nak bebaskan, ayah kena ikut sama pergi. Lalu Nabi Yaqub kata, dah tak apalah, kita pergilah. Dibawa Nabi Yaqub ke Mesir. Inilah detik perpindahan Bani Israel daripada Palestin ke Mesir. Sampailah ke zaman Nabi Musa AS. Bila Al-Malik jatuh kerajaan, lalu naik kerajaan Kipti yang memimpin Mesir, dan Bani Israel menjadi hamba abdi kepada kaum Kipti. Dan Raja Kipti inilah digelar Fir'aun. Bila Nabi Musa bangkit,
diutus oleh Allah Ta'ala. Nabi Musa lawan Fir'aun, dan orang Bani Israel dijadikan hamba oleh Fir'aun. Lalu Nabi Musa ajak orang Bani Israel keluar daripada Mesir, nak berhijrah ke negeri Kanaan, iaitu Palestin, nak balik semula ke Palestin. Lalu dia pun keluar senyap-senyap tengah malam. Tentera Firaun tak sedar sekor bila sampai di Laut Merah. Kaum Bani Israel menyalah Nabi Musa. Dia kata, mu lah ni pandai sangat orang lari. Mu tengok laut depan tu. Tiba-tiba dia tengok pasir, padang pasir, pasir penuh naik sampai ke awang. Tak nampak apa satu. Khabar ramanya tentera Firaun yang kejar puak Bani Israel ni. Mu tengok Nabi Musa belakang mu tu, tentera Firaun, depan ni laut mati. Tengok ni perangai Bani Israel, perangai Yahudi ni. Mu pandai-pandai nak buat lari kita ni. Kalau kita ngundur balik, mati kita. Dah ni depan ni, walaupun mana kita takkan nak berenang. Lalu Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Musa memukul laut. Lalu terbelahlah laut menjadi 12 lorong. 12 lorong maknanya 12 suku puak Bani Israel. Bila diselamatkan Bani Israel dari Fir'aun, tentera bala tenteranya tenggelam di Laut Merah. Bila sampai di sebelah teping, Nabi Musa ajak pergi berperang, melawan, merampas balik Palestin, untuk merampas balik bumi Kanaan. Lalu Bani Israel kata, "Mugilah Musa dengan Tuhanmu, aku nak duduk sini." Lalu Allah Ta'ala balas. Allah Ta'ala sesatkan Bani Israel di padang pasir Tih. Bukanlah datar, padang pasir Tih nama dia. Padang pasir ni jadi khilaf ulama duduk mana. Ada kata duduk di Sina, ada kata duduk di Jordan, ada kata duduk di sebelah Saudi. Banyak pendapat. Bila 40 tahun ni, hikmah Allah Ta'ala buat 40 tahun, mati hak tua-tua, hak telan-telan dera tu mati baka dah. Tinggal anak-anak muda hak baru pula. Dah. Saluran satu tak ada dah. Naik saluran 3, saluran 4 je. Ini bukan politik, nombor. Dah 40 tahun. Marilah pengikut Nabi Musa yang setia. Nabi Musa diwafatkan oleh Allah Ta'ala. Naik pula Nabi baru, Nabi Yusha bin Nun, memimpin bala tentera melawan pok-pok Ghassan dan menang dan dapat memasuki Palestin. Pada tahun 70 Masihi, sebelum Nabi SAW, mari puak-puak tentera salib yang dipimpin oleh Panglima Titus daripada Byzantium, Rom Timur, yang berpusat di Konstantin, di Istanbul, Turki, menyerang Baitul Maqdis, membunuh orang-orang Yahudi, menghalau orang-orang Yahudi, membakar Baitul Maqdis, sehingga orang Yahudi lari
berkeliaran duduk di semenanjung Arab sampai ke Madinah Al-Munawwarah. Ni kisah dia. Kalau kabur ada awak tak faham asal dua ni duduk, malam ni boleh tahu. Jadi Nabi SAW sangat-sangat berhajat. Pada zaman Nabi itu ada dua kuasa besar dunia, iaitu Parsi dan Rom. Rom yang disebut oleh Nabi ialah Rom Timur, Rom Byzantium. Yang ada selagi Rom Barat yang duduk di Itali, di Vatikan. Tapi Rom pada zaman Nabi yang Nabi sebut dalam kebanyakan hadis ialah Rom Timur. Empayar dia besar. Dan Nabi kata, bukan zaman aku lah, datanglah dengan aku yang menakluk Rom ni. Zaman Abu Bakar pun datang. Pada zaman Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, 4 tahun selepas Nabi SAW wafat. Nabi wafat pada tahun 11 Hijrah. Sayyidina Umar dipimpin oleh Panglima Abu Ubaidah Amir Al-Jarrah menawang Baitul Maqdis, membebaskan Palestin pada tahun 15 Hijrah. Selepas 459 tahun Islam memerintah Palestin, memerintah Baitul Maqdis selama 13 abad. Lama dia. Pada tahun 1096 Palestin sekali lagi jatuh kepada tentera Salib. Tentera Salib, orang-orang daripada Rom yang tak puas hati dengan Islam, dirancang untuk merampas balik Baitul Maqdis. Bila dia rampas Baitul Maqdis, masa Umar masuk, orang Islam, orang Yahudi dibenar tinggal di Baitul Maqdis, tidak dibunuh. Bila masuk tentera Salib daripada Rom menyerang Baitul Maqdis, dia menawang orang-orang Islam dan bunuh orang Islam serta orang Yahudi. Bunuh belaka. Orang Islam bunuh, orang Yahudi dibunuh. Sehingga kan ada ulama menyatakan darah yang mengalir di Masjid Al-Aqsa pada waktu ni sama tinggi dengan lengan. Maknanya ramainya dibunuh pada zaman tentera Salib ni. 91 tahun tentera Salib memerintah Palestin, agama Nasrani. Orang Yahudi dibunuh, orang Islam dibunuh. Pada tahun 1187 datang Panglima Islam Sultan Salahuddin Al-Ayyubi menawang Baitul Maqdis. Orang Islam, orang Yahudi benar hidup aman damai bila Islam naik memerintah. Bila Islam ni naik, Islam akan jaga. Islam memerintah dengan adil. Orang-orang bukan Islam sanggup duduk di bawah kerajaan Islam. Palestin berada 729 tahun di bawah kerajaan Mamluk di Mesir dan Turki Osmaniyah. Pada abad ke-19 1900 gerakan Zionis muncul di Eropah. Pada zaman Sultan Abdul Hamid kedua
antara sultan terakhir kerajaan Turki Osmaniyah. Theodor Herzl, kepala Yahudi, mari berjumpa dengan Sultan Abdul Hamid, nak minta tanah Palestin diberi kepada orang Yahudi. Sultan Abdul Hamid kata, aku haramkan walaupun sejekal tanah umat Islam Palestin, tanah wakaf umat Islam di Baitul Maqdis diberi kepada orang Yahudi. Lalu dia nak marah, keluar daripada istana, mecok orang panggil, geram, sebab ditolak mentah-mentah. British menawarkan kepada Sultan Abdul Hamid. Sultan Abdul Hamid ada rancangan untuk memsiapkan satu landasan kereta api daripada Istanbul, daripada Turki sampai ke Mekah, daripada Mekah sehingga ke benua India. Dengan ada kereta api ni mudah orang daripada Eropah nak turun pergi buat haji, orang daripada Asia Tengah, daripada India, mudah mari nak buat haji dan nak menyatu padukan orang Islam. Tak cukup belanja, tak cukup meeting. Yahudi dengan kuasa keuangan yang kukuh mari berjumpa Sultan Abdul Hamid. Dia tawar, kalau memberi tanah Yahudi, tanah Palestin kepada Yahudi, aku nak beri belanja besar kepadamu untuk siapkan landasan kereta api ini. Nak rasuah Sultan. Sultan yang ada roh Islam ni tolak mentah-mentah. Tak apalah, aku susah, kerajaan aku susah, tapi aku dah akan ambil, aku dah akan termakan budi dengan orang Yahudi. Lalu dibuat rancangan supaya orang Arab ni memberontak. Kerajaan Turki Osmaniyah ni besar sampai ke negeri Yaman. Negara-negara Arab, bangsa Arab duduk di bawah kerajaan Turki. Lalu dia asuh orang-orang Arab, orang-orang Badui yang duduk di kampung-kampung, orang-orang bodoh ni, supaya bangkit menentang Osmaniyah. Lalu dicokeh landasan kereta api, dibom, dan kayu-kayu landasan kereta api diambil, dibuat unggun api, buat ribu hektar. Bodohnya bahasa Arab ni. Mudah dia asuh. Bukan pada zaman dulu, zaman hari ni pun sama je. Lalu Zionis merancang, dia hantar prinsip British, Lawrence of Arabia. Orang putih buat cerita Lawrence of Arabia. Orang putih, orang Mak Saleh duduk di tanah Arab, bergaul dengan orang Arab, dan diasuh orang-orang Arab supaya menentang kerajaan Turki Osmaniyah. Pada tahun 1916 berlaku satu perjanjian Sykes-Picot antara British dengan Perancis, nak bahagikan negeri-negeri Arab bila kerajaan Turki Osmaniyah jatuh. Ni buat rancangan. Mula-mula dia atau ejen atau prinsip nak kucak-kacirkan negeri umat Islam. Dia asuh supaya bangsa Arab ni merdeka, tubuh negara sendiri, jangan bergantung lagi dengan puak-puak Turki Osmaniyah. Dia tu orang Turki, dia tu bangsa Turki. Dia main sentimen bangsa. Kata mu ni orang Arab, Quran ni daripada bangsa Arab, daripada bahasa Arab, mu patut pimpin kerajaan. Warna ni mu pergi serah pada orang Turki.
Ini cara Yahudi buat propaganda. Hari ni dia buat kita balah mazhab pula. Mazhab Salafi balah dengan mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah. Mazhab Khalaf duk bincang masalah benda-benda kecil selesai dah. Dipecah pula puak Sunni, puak Syiah. Yahudi tak kira Sunni ke Syiah ke, asal mu balah je. Mu dua orang tu Islam lah ke? Sunni Islam, Syiah pun Islam. Aku nak suruh mu balah dua orang, biar mu tak ada kekuatan. Bila Iran serang Israel, hak Sunni kata belakang pelawak belakang, molek dah mu dua ekor apa je. Kita hak ngaku Sunni duk saja tengok TV. Perang mula dah habis perang. Gitulah Yahudi suka. Dia tengah beres. Mudahnya bodoh orang Islam kata. Padahal gitu je. Ustaz-ustaz pula balah benda-benda kecil. Balah bab mazhab, balah bab sunat, balah bab kuno. Benda muka hak depan mata, hak terang-terangan, wak dah nampak. Tak. Mana balah habis masa pada balah benda bodoh je. British bagi dengan Perancis, kalau boleh jatuhkan Osmaniyah dah jatuh lagi. Tapi dia buat rancangan dah. Pada tahun 1916 British ambil Palestin, ambil Jordan, ambil Mesir. Perancis ambil Syria, ambil Lebanon. Dan pada masa ni Mekah, Madinah, Taif dan Jeddah di bawah Gubernur Kerajaan Turki Osmaniyah yang bernama Sharif Hussein, keturunan Nabi daripada Bani Hashim. Lalu Henry McMahon, wakil British, dihantar berjumpa dengan Sharif Hussein di Mekah. British tawar, kalau mu jatuhkan kerajaan Osmaniyah, seluruh semenanjung Arab aku beri mu mereka. Ditawar pada orang Arab ni. Dia ni pun kata, balik. Lama ni aku jaga sejik je. Tak, lama ni aku jaga Mekah, jaga Madinah je. Lama ni aku jadi pengurusi sejik je. Tiba-tiba nak latih aku jadi menteri besar. Kau besar jawatan. British beri. Nak beri besar lagi jawatan. Dia mari mikir, dia kata pengurusi sejik dah cetak main dalam kampung itu je. Ni jadi gubernur, jadi menteri besar ni, boleh ngeretak, jadi raja, boleh meretak negeri Arab. Sharif Hussein dengar gitu, dia pun lacak, memberontak, menjatuhkan kerajaan Turki Osmaniyah. Ini adalah musuh dalam selimut, orang Islam sendiri, gunting dalam lipatan, bukan orang luar. Orang Islam sendiri yang berpecah, yang nak ikut telunjuk British. Orang kafir janji, kalau menang mu jadi raja, aku jadi raja kamu. Bila dengar gitu, dia pun kumpul orang-orang Arab. Maka jatuhlah kerajaan Turki Osmaniyah pada tahun 1924. Jatuh kerajaan. Pada tahun 1917 dibuat lagi satu perjanjian, satu deklarasi Balfour. Menteri Luar British Lord Balfour tulis surat kepada pemimpin Zionis Yahudi Lord Rothschild. Kalau orang muda yang belajar teori Freemason ni biasa dengar Rothschild. Deklarasi ini membenarkan migrasi orang-orang Yahudi yang duduk di Eropah
supaya balik semula ke Palestin. Ni pada tahun 1917. Masa kerajaan Sultan Abdul Hamid ada, tak berani. Orang Yahudi tak berani. Tak. British bawa masuk orang Yahudi ke Palestin. Macam tempat kita lah. Kalau kita sebut ini kan, aku kena gang pula. Tak. Tapi gitulah. Dasar pecah perintah. Negeri-negeri Arab British pecah perintah. Pecah buat negeri kecil-kecil. Hak JKK boleh Qatar, Bahrain, boleh Kuwait, hak besar sikit boleh Saudi, boleh Jordan, boleh Yaman, boleh Oman. Dia pecah negeri umat Islam. Dibuat raja-raja. Dia letak mu Palestin. Raja-raja ni semua ikut tunjuk British belaka. Tak. Tempat kita ni berjasa para ulama dan sultan-sultan terdahulu yang berjuang mempertahankan tanah air. Dia tak boleh pecah negeri umat negeri kita ni buat negara-negara. Cuma dia masuk, orang luar buat masuk ke tanah Melayu kita ni. Tak. Tu baca sendiri ya. Baca dia tu. Tak aku kena kata. Pada tahun 1924 jatuh kerajaan Turki Osmaniyah. Digulingkan kerajaan Turki Osmaniyah. Khalifah terakhir umat Islam jatuh. Naik presiden pertama Mustafa Kemal Atatürk. Ni bapak munafik kau ni. Presiden pertama Mesir, presiden pertama Turki. Bila Israel menubuhkan negara, Kemal Atatürk lah orang yang mula-mula mengiktiraf Israel. Yang kedua, Rusia yang mengiktiraf Israel. Sebab orang Yahudi ramai duduk di Rusia, duduk di Perancis, duduk di British, duduk di Jerman. Bila Yahudi ada negeri sendiri ni, dia pun rasa amat dah. Tak ada dah pokok buat kacau ni. Duduklah topok-pokok. Pada tahun 1930 hingga 1940, 10 tahun, migrasi besar-besaran diangkut habis orang-orang Yahudi yang duduk di Eropah kembali ke Palestin. Duduk di Palestin. Pada 29 November 1947, belajar sejarah, banyak tarikh lah. Tak. Tutung bila-bila mari bawa buku, bawa pen. Tak. Tapi kita saka baik. Orang sini kuat ingatan. PBB meluluskan resolusi orang Palestin kena berkongsi negara dengan Israel, dengan orang Yahudi. PBB hak nak jadi hero hari ni. Dia paling haliang. Pada 14 Mei tahun 1948, Perdana Menteri Israel pertama, David Ben Gurion. Ben Gurion ni kita dengar tu lah, lapangan terbang Ben Gurion Israel. Itu nama sebenar Perdana Menteri pertama dia. Mengumumkan penubuhan negara Israel 14 Mei 1948. Masuk negara orang, rapah tanah orang, ketubuh negara lah, negara orang. Pada 15 Mei 1948 berlaku Nakbah pertama. 700,000 rakyat Palestin dihalau, tanah dirampas, rumah diroboh. 700,000 orang, lebih setengah juta orang disodok, dirampas tanah-tanah. Dan negara Arab, Mesir, Jordan, Syria, Lebanon dan Iraq serang Israel. Mula-mula serang Israel, tapi menang. Israel menang. 4 buah negara serang, Israel menang. Dan merampas makin luas tanah Arab sampai ke Sinai.
pada 1967 perang 6 hari, Israel dikalahkan oleh Mesir Jordan dan Syria. Lepas tu perang pula kalah Israel. Tak. Bila kerajaan Islam jatuh pada tahun 1924, pada tahun 1928 ditubuhkan Ikhwan Muslimin di Mesir, dipimpin oleh Syahid Hasan Al-Banna rahimahullahu ta'ala. Tujuan dia untuk mengembalikan semula kerajaan dan pemerintahan Islam. Bila berlaku konflik Israel dengan Palestin, Ikhwan atau penyokong dia atau jemaah dia berperang di Palestin menentang Israel. Masa Nakbah pertama, Ikhwan atau dah tentera. Bila Hasan Al-Banna umum, kita akan menyertai jihad di Palestin, kita akan pergi berjuang di Palestin, fi sabilillah, ke Palestin lawan Israel. Orang-orang Ikhwan jual lembu kubah dia, jual tanah air dia, untuk supaya ada bekal belanja nak pergi melawan Israel di Palestin. Tentera-tentera Arab ni dah cetak, tentera bergaji, tak ada roh jihad, tak ada roh Islam, hanya semata ikut cakap arahan pemerintah je. Bila dia tengok tentera Ikhwan ni bagus sungguh, berjihad, sanggup mati, gini kerana nak mati, perang bukan kerana nak semata-mata nak menang, tapi semata nak mati. Lalu pada bulan Disember 1948, kerajaan Mesir haramkan Ikhwan Muslimin, diharam pula. Dan pada bulan Februari 1949, Syahid Hasan Al-Banna dibunuh oleh perisik kerajaan Mesir atas arahan perisik British. Ni tengok ni, dah jahat dah. Pada tahun 1987, cabang Ikhwan di Palestin, Harakah Al-Muqawamah Islamiyah Hamas, ditubuhkan. Masa ni orang Palestin kata kita dah boleh harap kepada orang luar dah, kita dah boleh harap dah pada tentera-tentera Arab, kita lawan sendiri. Berlakunya kebangkitan Intifadah pertama, rakyat Palestin sendiri yang berjuang untuk negara dia. Hamas ditubuhkan oleh Syahid Syekh Ahmad Yasin, Abdul Aziz Rantisi dan Mahmud Zahar. Pada tahun 1987 berlaku Intifadah pertama, rakyat Palestin sendiri bangkit menentang Israel. Tentera Arab ni dah cetak, tengok aja, lok kepada orang Palestin sendiri berjuang. Senjata tak ada, pakai kelong batu je. Lalu ditubuhkan sayap ketenteraan Brigade Izzuddin Al-Qassam. Lalu dilantik seorang pakar bom, namanya Yahya Ayyash. Dibuat bom sendiri, dibuat senjata sendiri untuk lawan Israel. Kalau tak ada senjata, kelong batu, pelekong batu, duduk depan kereta kebal budak-budak, kelong batu. Berani, sayang pada tanah air dia, nak pertahankan negeri dia daripada dijajah oleh Israel. Pada tahun 1993,
Presiden Palestin Yasir Arafat buat perjanjian dengan Israel, perjanjian Oslo, untuk menubuhkan dua negara, two state solution. Ni orang Islam kianat ni. Yasir Arafat ni kepala bapa kianat umat Islam daripada puak Fatah yang memerintah Palestin masa ni. Hamas menentang perjanjian Oslo, maka Barat, Israel, Eropah, Amerika dan Fatah mengisytiharkan Hamas pengganah. Dan ramai pemimpin Hamas ditangkap, dibunuh oleh Israel. Pada tahun 2000, Perdana Menteri Israel Ariel Sharon ceroboh masuk ke Masjidil Aqsa. Lalu berlaku intifadah kedua oleh Hamas. Nak agak ke patah dah awak cetak. Atas ni macam sini. Intifadah dipimpin oleh sayap ketenteraan Hamas. Pada tahun 1988 hingga 1991. Ni Brigade Izzuddin Al-Qassam mencipta bom sendiri. Berlaku intifadah kedua. Pada waktu inilah Syekh Ahmad Yasin dibunuh syahid dengan peluru berpandu balik mayang subuh. Syekh Ahmad Yasin ni duduk lama dalam penjara Israel. Cacat, gerak situ sini pun pakai kursi roda je. Tapi Israel takut sungguh kau tua ni. Di balik mayang subuh, saya atur helikopter Apache, lalu dia ajar peluru berpandu tepat kena Syekh Ahmad Yasin. Bawa balik mayang subuh, acur habis tubuh, tinggal muka saja. Muka saja tinggal. Muka dengan gigi je ada. Sebulan selepas tu, Syahid Abdul Aziz Rantisi pula dibom dalam kereta oleh Israel. Pada tahun 2006, Hamas menyertai pilihan raya. Masuk pilihan raya bertanding lawan Fatah. Hamas menang besar. Dapat majoriti kursi parlimen. Bila menang nak tubuh kerajaan, dah Hamas nak latih Syahid Ismail Haniyah menjadi Perdana Menteri Palestin. Israel, Amerika dan Kesatuan Eropah termasuk negara Arab tidak mengiktiraf kemenangan Hamas. Menang tapi tak boleh tubuh kerajaan. Lalu Hamas bertahan di Gaza. Dan Fatah hak kalah pilihan raya memerintah di tepi barat. Hak kalah jadi kerajaan. Hak menang tak boleh tubuh kerajaan. Bila Hamas buat pemerintahan sendiri di Gaza, Ismail Haniyah menjadi Perdana Menteri Gaza. Lalu Israel buat tembok batu keliling Gaza. Di isytihar Hamas pengganah pula. Disekat dari laut, udara, darat untuk masuk ke Gaza. Nak beri tekanan kepada pemimpin-pemimpin Hamas di Gaza. Dan pemimpin Hamas tidak dibenar keluar negara. Hanya negara-negara tertentu dia boleh pergi. Lalu dia mendapat suaka politik daripada kerajaan Qatar. Duduk di Qatar. Maka Hamas sampai sekarang ada di Qatar. Lalu Hamas bertahan di Gaza. Buat kerajaan sendiri di Gaza. Dapat sokongan daripada rakyat Gaza.
Hamas bina terowong rahsia. Dibawa senjata-senjata daripada Iran masuk melalui Syria pada zaman Bashar al-Assad. Untuk lawan Israel. Gaza dikepung sejak tahun 2007 sampai kepada kita hari ini 18 tahun. Kapal terbang tak boleh singgah, ruang udara ditutup, laut tak boleh nak pergi seberang ke Gaza. Darat kalau nak hantar batuan mesti melalui persetujuan daripada Israel. Israel dah lepas tak boleh. Israel Mesir nak buka pintu sepadang Rafah, Israel tak benar. Kau nak buka pintu sepadang kena telefon ke Amerika dulu. Amerika benar baru boleh atau batuan makanan 100 ke 200 buah trailer sehari perlu masuk. Tiba-tiba dia hantar sebuah 2 buah je. Rakyat 2 juta orang. Gaza ni panjang pesisir pantai dia 41 km. Kecil je, tapi duduk 2 juta orang duduk di Gaza. Air elektrik semua dikawal oleh Israel. Disekat. Negara-negara Arab kaya jadi lembu susu. Diperah hasil kekayaan oleh orang luar. Rela beli senjata berbilion dolar dengan mereka. Nak batu ekonomi Amerika. Tapi walau pergi lagu mana pun, Hamas dan rakyat Palestin bertahan di Gaza. Betapa benarnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati ala ad-din az-zahiri aduwwihim khahirin la yadurruhum man khalafahum illa ma asabahum min la'awatil hatta ya'ti amrullah wa hum kadzalik. Nabi kata, masih ada di kalangan umat aku satu kumpulan yang zahir, yang terbuka menegakkan Islam, yang tidak boleh dihapuskan oleh orang yang mengecewakan mereka, melainkan mereka menghadapi sedikit kesusahan. Negara Arab mengecewakan orang-orang Islam di Palestin. Ada orang nak tolong, negara orang kaya tak tolong. Dan dia menghadapi susahnya. Namun akhirnya datang pertolongan Allah. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ainahum, kat mana dia ni? Kumpulan mana dia ni? Duduk mana dia ni? Qalu, Nabi kata, bi Baitul Maqdis wa aknafi Baitul Maqdis. Dia inilah penduduk Baitul Maqdis dan orang yang sekeliling Baitul Maqdis. Hadis riwayat Imam Ahmad. Benarnya sabda Nabi ni. Pada 7 Oktober tahun 2023, Hamas dan beberapa pejuang pembebasan Palestin melancarkan operasi Taufanul Aqsa, melancarkan roket ke Israel daripada bumi Gaza. Sebabnya pada tahun 2022 tentera Israel menyerbu masuk ke dalam Baitul Maqdis pada bulan Ramadan. Diheret orang puan, orang-orang tua, orang muda tengah sembahyang di Baitul Maqdis, diheret keluar daripada Masjid Aqsa. Lalu Hamas bangkit, narak ke patah dah awak cetang, pada bela ke perut je, kenyang. Piti derma boleh dia buat belanja ke buah dia je. Tak. Kedutaan Palestin di Kuala Lumpur, yang menjadi duta ialah puak Fatah. Tak ada kau ambil dah apa langsung.
melancarkan roket menyerang Israel pada Taufanul Aqsa. 2,000 hingga 3,000 roket yang Hamas cipta sendiri. Dan dengan sokongan mereka, peganah nombor 1 dunia, dengan sokongan Perancis, dengan British, dibuat Pakatan Ahzab bertindak dan menyerang balik Gaza sampai pada hari ini. Buat genosid, nak hancurkan bumi Gaza, nak bunuh semua orang yang ada di Gaza, dibom hospital, dibom sekolah, dibom masjid, dibom gereja, dibom rumah-rumah orang awam, dibunuh orang puan, dibunuh budak-budak tengah main. Bacanya pemimpin-pemimpin Yahudi Zionis ni. Dah Hamas bertahan. Hamas melancarkan berbagai strategi untuk melawan Zionis ni. Dibuat perundingan, dibuat perjanjian gencatan senjata, dibuat pertukaran tahanan Israel dengan Hamas. Berlakulah 2-3 hari. Sepahadah tu Israel cabut balik perjanjian, serang balik Gaza. Ramai pemimpin-pemimpin Hamas dibunuh pada Taufanul Aqsa. Dan bila dunia tengok jahatnya Israel ni, membuka mata penduduk dunia, ramai orang-orang yang bukan Islam, orang kafir daripada negara-negara bukan Islam bangkit menentang Zionis Israel ni. Lalu rakyat bangkit, masyarakat dunia bangkit. Dia sedar jahatnya Israel ni, jahatnya Zionis ni. Pemimpin-pemimpin Arab musorak pada kutub je. Kutub kecam. Israel duk pun anak hari. Atas semangat dan cinta pada rakyat Gaza, maka 40 buah negara ditubuh satu solution untuk menghantar bantuan melalui laut. Lalu ditubuh satu pertubuhan antarabangsa yang digelar Sumut Fatila, Global Sumut Fatila, untuk hantar ubat atau makanan atau susu bayi. Sebab rakyat Gaza tengah kubuluran, nak hantar 300 tang makanan melalui kapal. Dengan slogan dia kata, when the world choose to remain silent. Dia kata dunia memilih untuk senyap, untuk bisu, kami memilih untuk belayar. Kapal-kapal yang belayar baru-baru ni tu disertai oleh 497 orang daripada 44 buah negara, lebih kurang 47 buah kapal untuk hantar bantuan. Dan ikut darat tak boleh lalu, ikut udara tak boleh lalu. Nak hantar sendiri, rakyat sendiri nak hantar, aktivis sendiri nak hantar. Berbagai-bagai bangsa. Kebanyakan yang kita malunya, kebanyakan orang kafir. Orang kafir. Sabda Nabi SAW, ya Bilal, kum fa'azin. Ya Bilal, wahai Bilal, bangun, kabar, serulah. Wa inna Allah la yu'ayyidu hadha din birrajulil fajir. Bangun Bilal, seru kabar pada orang Arab. Dan sungguhnya Allah menguatkan agama Islam ni dengan perantaraan orang-orang fajir, orang jahat. Orang Islam tak mau bantu, orang jahat akan bantu. Ni janji Nabi SAW. Orang kafir yang duduk dalam Global Sumut Flotilla ni, ada orang yang etis,
yang tak ada agama, yang tak percaya pada Tuhan. Ada pengamal LGBT, seks sejenis tu, tukang togok arak, orang main judi, banyaknya golongan tu. Tapi dia ada kesedaran nak buka mata orang-orang Islam, orang-orang Arab, nak bantu umat Islam di Gaza. Negara kita hantar sahabat-sahabat kita 23 orang yang belayar ke Gaza sertai pertubuhan ni. Bermula pada 1 September 2025 pada bulan lepas. Sebanyak 24 buah kapal berlepas dari perairan Barcelona di Sepanyol. Mula-mula trip pertama belayar ke Tunisia untuk sertai kapal-kapal lain. Pada 8 dan 9 September, Israel menghantar drone di perairan Tunisia, dan ada beberapa buah kapal yang rosak akibat serangan drone. Tapi tak mematahkan semangat mereka ni. Pada 14 September, 20 buah kapal berlepas daripada Tunisia. Pada 18 September, 4 hari selepas tu, mereka bergabung lagi dengan bot dari Teluk Portomolo de Capo Parcero, Sicily di Itali, dan bergabung lagi dengan beberapa buah bot di Greece, di Athens, menjadi kesemuanya 47 buah bot. Untuk belayar daripada Greece ke Gaza makan masa 5 ataupun 4 hari. Lebih kurang jarak dia 1000 km. Nak hantar barang makanan. Bila sampai di perairan Greece, Israel hantar drone, berpuluh-puluh drone, dibuat letupan di udara, beri amaran. Lalu orang-orang Itali, pelabuhan Itali dan Sepanyol bangkit, mogok. Lalu kerajaan Itali yang pro Israel ni hantar kapal perang. Sepanyol pun hantar kapal perang untuk iring 47 buah bot ni sampai ke yellow zone, sampai ke zon kuning. Bila sampai di zon kuning, kapal perang dua hotel ni balik mula. Dia lock 47 orang. Bila sampai di zon merah, marilah tentera Israel tawang belaka kapal-kapal. Dah ditangkap peserta-peserta sumut flotilla ni. Bila ditangkap, dirapah kapal-kapal, dibawa ke penjara, dibawa ke pelabuhan Asqalan tu di bawah Palestin, tapi dirapah pelabuhan Asqalan ni jadi pelabuhan dia. Ditahan di pelabuhan dan dituduh orang-orang yang nak bawa bantuan makanan ni sebagai pengganah. Dirapah kapal, dia tengok, dia buat provokasi. Dia kata tak ada barang makanan pun, kata nak bawa makanan ni. Dia tipu dunia ni. Padahal rakyat dunia tengok belakang live, secara langsung tengok puak-puak bacur, puak-puak kera babi tentera Israel ni buat kerja. Jadi alhamdulillah, walaupun tak berjaya masuk ke Gaza, tapi dunia boleh tengok, boleh kenal perangai puak-puak kera, puak-puak babi ni. Boleh nampak, membuka mata dunia. Orang kafir di Australia, di Itali, di Sepanyol, di Jerman, walaupun kerajaan mereka dah bersama dengan rakyat dia menentang Israel, kerajaan dia sekepala dengan Israel, tapi rakyat dia tak bersama dengan Israel. Negara-negara Arab pun, walaupun pemimpin dia bersama dengan Israel, tapi rakyat dia tak bersama dengan Israel. Waktu kita kena sedar, waktu kita kena tahu.
Jadi bila ditangkap, dan alhamdulillah hari ini telah dibebaskan, dan sahabat-sahabat kita telah sampai ke Istanbul melalui PMX, buat rundingan dengan kerajaan Turki, dengan Erdogan, sebab Turki dia ada hubungan diplomatik dengan Israel. Negara yang ada diplomatik dengan Israel, bolehlah dibuat rundingan. Kita ni negara yang tak ada diplomatik, pasport kita tak boleh masuk ke Israel. Jadi kita perlu menggunakan negara ketiga untuk bebaskan sahabat-sahabat kita ni. Atas jasa kerajaan Turki dan Perdana Menteri, boleh buat balik lah, alhamdulillah. Dah. Jadi bila tengok gitu, kita tengok pula lah sumbangan kita lagu mana pula. Ada orang kata, muah nak lawan Israel, rokok duk mulut. Dah muah dah isap rokok, mana sumbanganmu pada Palestin? Dah. Orang hak isap rokok pun berjuang untuk Palestin mu tu. Hak dah isap rokok ni. Dah ada pula hak mulut uduk. Nak lawan Israel, surah pun dak mari. Dah mu ni hak mari surah ni. Hak mari dengar kuliah ni. Hak kaki sejik ni. Benda sumbanganmu untuk Palestin. Aku ni hak dak mari surah pun ada sumbangan Palestin. Jadi kita jangan saka buruk korang. Masing-masing ada peranan, ada sumbangan masing-masing. Biar ada sumbangan masing-masing. Kita orang surah ada sumbangan, orang nak mari surah pun ada sumbangan. Budak-budak ada sumbangan dia, orang puan ada sumbangan dia. Tak boleh sumbang tenaga. Kita atur dah wakil sahabat-sahabat kita. Kita beri belanja, kita beli duit pada sahabat-sahabat kita. Gila mu juang. Aku dah mampu. Aku banyak tanggungan lagi. Aku sokong, aku beri semangat padamu. Mu gila. Aku dah mampu beri duit, tapi aku beri doa. Aku doa. Doa pun tak ada juga. Taklah jadi orang lah, jadi kera lah. Tak. Beres tu. Makan tu. Makan tutup lah. Lupa pula jumpa. Wallahu a'lam. Apa yang baik itu datang daripada Allah Taala, yang lemah yang kurang tu minta maaf banyak, minta maaf ni masa sikit malam ni Pak Mat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina as-siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin.